Pada awal pagi, tanggal 12 Disember 2014, mencatatkan satu lagi episod duka dalam hidup penyanyi dan pelakon Awi apabila beliau kehilangan ibu tercinta yang pergi buat selama-lamanya. Hajah Azizah binti Abdul Hamid, ibunda kepada penyanyi tersohor negara Awi, telah meninggal dunia akibat sakit tua jam 8 pagi. Jenazah Allahyarham telah dimandi dan kafankan di rumah kediaman Awi di UK Petana. Sejurus selepas itu dibawa ke kediamannya di Ceras bagi memberi peluang kepada ahli keluarga dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir. Sebab kita tak tahu yang dia sakit atau tidak. Saya rasa dia tak sakit sebab dia boleh masak, boleh bergurau, dan sekali tu dia boleh menyanyi. Macam biasalah keluar kerja tu kan, dah siapkan makan, berbual-berbual. Lepas tu cakap, mak nak pergi kerja. Balik pukul 2, pukul 3 pagi pun dia bangun. Belum dia masak kan. Saya lapar. Saya habiskan satu kuali rendang. Saya tengok macam letih. Saya tengok mak tidur lah, mak nampak letih. Saya tidur bermimpi. Kebumikan ibu saya, tanam dia, cium ke tanah. Lepas tu saya terjunam jatuh ke dalam satu gaung. Lepas tu itu habis. Saya kejut ibu jatuh. Dia pergi toilet, dia nak balik ke tilam dia tu, dia terjatuh. Tapi tak ada apa cedera. Pegang tangan dia dah sejuk. Dia mungkin dah habis lah. Tapi saya nak puaskan hati saya panggil doktor. Dapat ambulans check. Dia kata dah habis saya. Abang Awi hilang satu lagi tempat mengandung. Keadaan Abang Awi sekarang bagi masalah menimpa. Jadi kehilangan ibu ni merupakan satu tamparan yang sangat besar pada diri Abang Awi, baik dari segi kehidupan peribadi maupun perjalanan karier. Kehilangan isteri atau kawan, tahu siapa saya tak kisah. Ibu tiada pengganti. Yang lain boleh datang dan pergi. Ibu itulah dia satu kan. Saya sepatutnya saya jaga dia, dan saya rasa saya tak sempat nak jaga dia. Dia yang jaga saya sampai lah umur saya 46 tahun ni. Buat ni untuk saya. Patutnya saya rasa saya galak kat situ bahawa macam mana pun saya bersyukur mak duduk dengan saya dapatlah menjaga dia sikit, bagikan dia makan, belikan ubat. So, saya bersyukurlah matiannya di dalam rumah saya, dan saya dapat kendalikan dia sampai ke masjid, sampailah ke liang lahat ni di hari Jumaat. Namanya kita sama-sama doakan supaya dia terlepas daripada segala seksa kubur, teruslah ke syurga hendaknya. Dalam sibuk menjalani latihan untuk teater Tahta 300 dan juga konsert Menakduk Kosmos, adakah pemergian ibu tercinta ni sedikit sebanyak mengganggu persiapan dalam kerjaya? Yang pergi tetap akan pergi, yang hidup kena teruskan. Memang ada gangguan, tetapi saya cuba akan buat yang terbaik. Mana kawan yang datang daripada production, diorang dah menyusahkan diri datang, dan saya tidak mau menyusahkan diorang punya kehidupan pula. Dengan tak adanya saya, tak boleh buat kerja, nanti production hancur, diorang pun nak cari makan. Saya akan teruskan kehidupan ni, beri yang terbaik. Terima kasih Irma Fatimah, terima kasih Era pun datang tadi, dan kawan-kawan yang ada, sahabat-sahabat, saudara mara yang tak henti-henti mendoakan datang hari ini. Kepada Cik Nick sudi datang interview dan juga mendoakan. Terima kasih banyak. Saya Awi, anak kepada Allahyarham Hajah Azizah binti Abdul Hamid. Mana-mana di luar sana tidak sempat datang lihat beliau pergi, hanya memintakan hanya doa dan Al-Fatihah. Jikalau ada hutang-hutang yang belum lagi terbayar, boleh datang jumpa saya. Dan jikalau ingin menghalalkan, saya doakan semuanya diberkati kehidupan. InsyaAllah. Al-Fatihah. Mewakili kru produksi Melodi, kami mengucapkan takziah kepada keluarga Awi dan sama-sama kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang beriman. Al-Fatihah.